dekat KL Night Street ni ada shell out. Siap makan atas meja macam ni. Atas meja ni semua ni dapat. Semua ni dapat? Yang membezakan dia adalah portion. Seorang untuk seorang makan, satu pack, dua pack tu untuk dua orang makan. Oh, sotong ring bang? Sotong ring ada Okey. tiga. Udang pun besar juga bang. Udang galap, refresh, Okey. ketam, Gerak pun dapat bang. Oh ni seorang punya seorang boleh makan makan punya. Yang ni apa benda bang? Ini adalah kepal, Oh, kepah dengan kupang bang. Okey. jagung satu, lala. Lala Orang boleh panggil bang. letak 1000. Tapi serius kan ni seorang punya makan bang? Memang macam ni. Kita daripada tahun 2020 macam ni lah portionnya untuk seorang makan. Boleh makan dua orang. Betul banyak bang. Nak masak apa ni? Kita ada 3 flavor pilihan. Kita ada sweet and sour, kita ada buttermilk, ada kamyong kari. Hari ni saya rasa macam nak makan sweet sour bang. Sweet sour ngam. Ini sweet sour seorang punya makan bang Sour seorang makan. Oh, dia punya seorang makan macam dua orang makan RM38.90. Yang ni aku order ni sweet sour tau. Dia rasa punya kuah tu. Kuah dia memang betul rasa sweet sour. Sebab abang ni cakap flavor dia ni yang best seller juga. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sotong dia fresh Jangan-jangan tau kau makan shell out dekat Night Street Market. Udang. Udang dia kenyal-kenyal tau. Dia tak lembik, dia tak keras. So maknanya fresh. Aku memang recommend lah kalau makan shell out kat sini. Ini dia punya kupang. Ada isi bukan kosong Memang tak scam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau korang teringin nak try ataupun nak rasa ini, korang wish je KL Night Street Sri Rampai. Confirm sampai kat sini. Kau cari shell out ni. Belakang aku ni je. Apa-apa pun memang recommended.